sekarang saya nak ajar cikgu macam mana nak masukkan background. Ni gambar-gambar tadi saya nak ajar macam mana nak masuk kreativiti cikgu lah. Okey, kita pergi kepada browser, kita buka tab baru, kita type ladang kartun. Pergi make sure image. Okey, lepas tu cikgu pilih lah yang sesuai dengan cikgu. Dekat sini dia ada desa kartun. Desa kartun cikgu boleh ambil yang cikgu rasa sesuai lah, yang cantik. Kalau nak meriah, okay, cikgu ambil yang ni katakanlah meriah, bagi nampak ni kan. Lepas tu cikgu pergi kepada my viewboard macam biasa, bina tongga. Cikgu tekan rectangular ni, cikgu tarik dia dari sini ke sini. Okey, dah. So bila dimasuk kat sini, macam mana cikgu nak jadikan background? Cikgu letak kat sini, dia nak jadikan background. Cikgu klik kat sini, pastikan selektor ni, klik kat sini, and then kat sini kan ada set as background. Kita tekan je, terus dia jadi. Lepas tu cikgu yang ni, cikgu boleh padam. Cikgu tengok lah, pilih lah yang mana bersesuaian. Macam ni dia tak nampak kan. Jadi saya rasa saya nak pilih yang lain, pilih yang lain. Jadi bagaimana sesuai. Itu cara pilih background. Okey cikgu.